Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, sahabat-sahabat, mudah-mudahan anda dan keluarga anda sejahtera, bahagia dan mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya sahabat anda dalam motivasi, Abu Hasan Al-Asy'ari. Muslimin yang semulakan, pada kali ini, pada petang ni, nak kongsi dengan tuan-tuan satu hadis. Mudah-mudahan hadis ini kita boleh hafal dan sebarkan, dan kita insyaAllah mendapat pahala. Muslimin yang semulakan, Nabi pernah ditanya. Ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayun nasu khairun? Ayun nasu khairun? Ya Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik? Siapakah manusia yang baik itu?" Maka Nabi menjawab, Nabi bersabda, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Saya ulang lagi sekali hadis. Nabi kata, manusia terbaik itu ialah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang bermaksud, manusia terbaik itu ialah manusia yang panjang umurnya, penuh dalam ketaatan kepada Allah. Umur panjang tapi sentiasa beribadah, ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi muslimin yang saya muliakan, marilah sama-sama kita menjaga dan amanah badan ni. Jagalah badan kita, selamatkan diri kita daripada penyakit. Banyakkan bersenam insya-Allah. Jaga pemakanan, cukup tidur dan berfikir positif. Yang terbaik ialah badan sihat, umur panjang, tapi jangan lupa beribadah kepada Allah, bersyukur atas nikmat Allah, bersabar dengan ujian Allah. Follow saya di TikTok Ustaz Abu Hasan. Ila liqa. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih.